Laju. Pakcik, sorry ganggu pakcik. Pakcik, saya nak pinjam masa sikit sebab kita nak buat challenge kat pakcik. Tapi sebelum tu, saya nak tahu nama pakcik dulu boleh? Farid. Okay, Pakcik Farid, sekarang ni kita ada challenge. Dalam masa seminit, ambil apa je barang dekat 99 Speed Mart ni, kita payung. Apa sahaja. Betul ke ni? Nak ataupun tak. Kalau betul apa salahnya? Okay, jom. Okay, pakcik. Dalam kiraan 3, 2, 1. Laju pakcik. Ini orang cakap garang-garang tau. Betul pakcik. Betul pakcik. Kita nak payung. Ada lagi 30 second. Laju. Okay, dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat pakcik. Pakcik Farid, kerja apa sebenarnya? Saya buat kerja biasa je, kerja kaya kampung. Oh, okey, boleh survive tak? Survive boleh, tapi pasaran tu lah susah kan. Saya tak tahu feeling Pakcik Farid ataupun ucapan lah untuk kita dah payung 99 laju dah payung dah. Banyak sangat dah ni. Kita tengah susah. Pakcik pun tengah berfikir tadi, hari ni nak makan apa kan. Tiba-tiba kau datang nak belanja pakcik macam ni. Pakcik nak cakap apa lagi? Terima kasih 99 atas pemberian ni. Weh, nak join Sapu Laju ke? Senang je weh. Korang follow je akaun social media kita orang sebab semua maklumat, semua update lokasi dah ada dah dekat situ. Kalau korang takut orang lain dulu join daripada korang, korang terus follow akaun Telegram group kami sebab